Pada tahun 2015, negara Greece telah capai tahap kemuncak dalam masalah kewangan mereka bila kerajaan tak mampu selesaikan hutang negara yang terlalu banyak. Yang paling terkesan adalah golongan pesara kerana pencen mereka dipotong sehingga 40% dan pengeluaran duit dari ATM dihadkan sehingga €60 sahaja sehari. Pesara yang tak ada kad ATM pula dihadkan pengeluaran duit cash sebanyak €120 sahaja satu kali seminggu. Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, subsidi ubat dan makanan ditarik balik, golongan pesara miskin inilah yang paling terjejas sebab mereka bergantung sepenuhnya kepada pencen semata-mata. Kisah ini mengajar kita bahawa bila kita bergantung hidup mengharapkan gaji bulanan ataupun pencen semata-mata tanpa ada apa-apa simpanan, jika ekonomi negara jatuh teruk seperti yang berlaku di negara Greece, kewangan kita akan sangat terjejas dan ini akan menjejaskan kelangsungan hidup. Sebab tu saranan pakar-pakar kewangan kita mesti ada simpanan untuk membantu dalam keadaan macam ni. Dan antara simpanan yang tidak terjejas dengan ekonomi negara ataupun dunia adalah emas. Emas adalah simpanan di luar sistem kewangan, bermaksud jika terdapat sekatan pengeluaran duit dari bank sekalipun, kita masih lagi boleh bertahan dengan emas dalam simpanan sendiri. Sebab tu dalam kita menabung untuk persaraan, pelbagaikan portfolio simpanan dan alihkan sebahagian daripada simpanan persaraan kita dalam bentuk emas sebagai simpanan yang kalis inflasi dan penyelamat ketika ekonomi gawat. Bagi yang masih lagi belum mula menabung emas, nak belajar simpan emas untuk persaraan, nak daftar boleh rujuk pin video saya atau isi beg biru. Saya akan bantu anda mulakan simpanan emas dengan Public Gold.